Alhamdulillah, hari ini kita menyambut Hari Pengguna Kebangsaan HPK 2026 dan kita bertuah kerana hari ini sambutan kita akan disempurnakan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Dan sebenarnya sambutan Hari Pengguna Kebangsaan 2026 HPK 2026 ini disambut bersekali dengan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia yang disambut juga pada hari yang sama di peringkat antarabangsa. Dan tema yang telah dipilih untuk HPK 2026 ini adalah Suara Kita, Kuasa Kita, di mana tema ini juga akan mendasari kepada gerakan agenda gerakan kepenggunaan kerajaan sepanjang tahun 2026 ini. Dan antara ikhtiar yang dilaksanakan oleh kerajaan sepanjang tempoh 2026 ini adalah usaha kita untuk melaksanakan reformasi undang-undang yang terkait dengan hak dan kepentingan pemuda. Ia meliputi aspek pelaksanaan kepada undang-undang sedia ada dan juga undang-undang baru yang telah pun diluluskan. Begitu juga membuat pindaan dan juga penggubalan kepada akta baru. Jadi itu antara fokus kita pada tahun 2026. Sebagai contoh, pada tahun lalu kerajaan khususnya melalui Kementerian Kewangan telah membentangkan satu RUU dan telah diluluskan di Parlimen, iaitu Akta Kredit Pengguna 2025 yang tujuannya adalah untuk memperkukuhkan ekosistem kredit pengguna secara keseluruhan untuk memastikan keadilan, ketulusan dan menjamin hak dan kepentingan pengguna. Itu telah pun undang-undangnya telah pun diluluskan tahun lepas, dan Akta Kredit Pengguna di bawah kawal selia MOF ini akan dikuatkuasakan bermula 1 Mac 2026. Maksudnya telah pun mula berkuasa. Di peringkat KPDN pula, tahun lepas juga kita telah sebagai susulan kepada penggubalan Akta Kredit Pengguna tersebut, kita sendiri telah membuat pindaan kepada Akta Sewa Beli. Dan pindaan itu juga telah diluluskan di kedua-dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, yang fokusnya adalah dalam konteks transaksi sewa beli, pinjaman sewa beli, untuk memastikan transaksi yang kaedah pinjaman yang lebih adil, lebih telus, dan juga memberikan jaminan kepada hak dan perlindungan pengguna. Dan kalau boleh saya sebutkan antara pindaan yang telah kita bawa kepada Akta Sewa Beli 1967 tersebut melalui pindaan pada tahun 2026, ada dua komponen utama. Pertamanya, melalui pindaan itu kita memansuhkan penggunaan kadar faedah flat rate dan juga pemansuhan kepada kaedah Rule of 78. Ini antara pindaan yang telah dibuat. Apa maksudnya? Kalau kerangka perundangan sedia ada di bawah Akta Sewa Beli ini, dalam peringkat awal kita membayar pinjaman sewa beli, termasuklah contohnya membeli kereta baru. Di peringkat awal bayaran ansuran itu, ia akan membayar, sebahagian besarnya adalah untuk membayar komponen interest, faedah tersebut, dan bukannya kepada komponen principal. Jadi contohnya bila ada early settlement, kita membuat keputusan untuk membuat penyelesaian awal kepada pinjaman yang dibuat terhadap mana-mana penyedia kemudahan kredit ini. Pada masa itu kita melihat bahawa jumlah prinsipal pinjaman itu masih besar. Kerana apa? Di peringkat awal tu kita servis the interest
Sebahagian besarnya dia akan pergi ke interest dan bukannya kepada principal. Jadi ini telah menyebabkan kita melihat perjanjian sewa beli tersebut tidak menggambarkan kos sebenar kepada perjanjian sewa beli yang dibawa. Jadi dia kurang adil kepada pengguna. Dan sekian lama, berpuluh tahun usaha telah dibuat dan alhamdulillah di bawah kerajaan Madani kita telah membuat reformasi undang-undang yang terkait dengan transaksi sewa beli ini. Dan apa dia kaedah yang kita tambah baik? Di bawah kerangka perundangan baru, pindaan kepada Akta Sewa Beli 1967 tersebut adalah kita memperkenalkan sebagai ganti kita memperkenalkan kaedah pengurangan baki, reducing balance method dan juga kadar faedah efektif. Jadi maksudnya pada peringkat awal lagi bila kita membuat bayaran ansuran di peringkat awal pinjaman tersebut, dia akan terus servis kedua-duanya. Terus servis kedua-duanya dan bila kita membuat early settlement, kita akan nampak bahawa tunggakan baki kepada pinjaman itu akan lebih jauh berkurang. Dan untuk penyelesaian itu juga pada masa itu bayaran itu akan faedah itu adalah berkisar kepada reducing balance baki yang ada, bukan lagi interest keseluruhan awal yang besar itu. Jadi itu antara reform yang kita laksanakan. Dan yang kedua adalah di bawah pindaan itu juga kita menyokong transformasi digital. Contohnya adalah membenarkan penggunaan teknologi dalam perjanjian sewa beli, termasuk menggunakan tanda tangan serta penyerahan dokumen secara digital dan juga elektronik. Ia bersesuaian dengan landscape masa kini with the advancement of technology. Jadi kita memberi pengiktirafan di bawah Akta Sewa Beli untuk kita serahkan dan juga tanda tangan dalam perjanjian sewa itu melalui secara digital dan juga secara elektronik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membentangkan di Dewan Rakyat, dulu sasaran kita adalah supaya grace period, tempoh peralihan kepada pindaan tersebut adalah selama 18 bulan. Itu yang kita bentangkan di Parlimen. Dan pada masa pembentangan itu, walaupun diluluskan, alhamdulillah, tapi sebagian besar ahli-ahli Parlimen mencadangkan supaya undang-undang ini dikuatkuasakan segera dan grace period itu dipendekkan supaya segera untuk mendapat tawaran yang lebih baik kepada pengguna-pengguna kita, kepada rakyat kita. Dan begitu juga respon daripada pelbagai pihak, khususnya NGOs pengguna yang mengalu-alukan respon sangat positif terhadap pindaan yang mereka tunggu sekian lama itu, maka mereka juga mahu supaya dilaksanakan segera dan tempoh peralihan itu daripada 18 bulan itu dipendekkan. Maka kita telah membuat sesi libat urus susulan dengan stakeholders, dengan penyedia kemudahan kredit, dengan bank-bank dan pihak-pihak yang berkaitan. Alhamdulillah, termasuk Bank Negara Malaysia. Alhamdulillah kita telah bersetuju bahawa Akta Sewa Beli Pindaan 2026 itu akan berkuat kuasa pada 1 Jun 2026. Dan sebenarnya ia telah pun diwartakan pada 30 Januari 2026. Maksudnya diwartakan 30 Januari 2026 dan akan dikuatkuasakan pada 1 Jun 2026. Jadi bila 1 Jun 2026 mana-mana penyedia kemudahan kredit sudah boleh untuk menawarkan kerangka perundangan baru yang saya sebutkan tadi, dua kaedah, reducing balance method dan juga kadar faedah efektif tersebut. Namun pada masa yang sama kita masih memberi ruang kepada penyedia-penyedia kemudahan kredit yang belum bersedia, masih ada tempoh peralihan tetapi bukan 18 bulan, tetapi hanya sehingga 31 Mac. Maksudnya 1 April 2027 wajib.
Jadi kuat kuasa awal 1 Jun masih ada tempoh peralihan. Namun dengan kaedah ini kita melihat pengguna mempunyai pilihan. Pengguna boleh menggunakan kuasa mereka untuk melihat mana-mana penyedia kemudahan kredit yang sudah menawarkan konsep yang baru ini, maka mereka ada option untuk memilih penyedia kemudahan kredit yang sudah menawarkan kaedah yang baru, yang lebih telus, lebih adil kepada mereka. Jadi kita telah berjaya bukan hanya untuk meluluskan undang-undang tersebut, melaksanakan pindaan, tetapi kita memaknai reform yang kita buat itu dengan menyegerakan kuat kuasa kepada undang-undang. Dan alhamdulillah respon very positif. Beberapa persatuan penyedia kemudahan kredit, bank ini pun telah memberikan komitmen mereka akan menawarkan apa yang disebutkan diskaun ihsan. Walaupun mungkin dikuatkuasakan tempoh peralihan mereka perlukan, tetapi mereka boleh untuk memberikan, sekiranya ada yang membuat early settlement, mereka akan beri diskaun ihsan bersandarkan kepada kerangka perundangan yang ada. Jadi itu antara reform yang kita laksanakan pada tahun 2026 ini untuk menjamin hak dan kepentingan pengguna. Selain daripada itu, kita juga akan menggubal dalam peringkat akhir untuk memperkenalkan dasar pengguna negara 2.0. Begitu juga yang terkait dengan sara hidup juga kita telah dibentangkan dalam mesyuarat NAKOL, dan kita sedang mengedarkan untuk ulasan kementerian-kementerian, dan insya-Allah pada suku tahun kedua ini kita mengharapkan kita dapat membentangkan pelan tindakan sara hidup negara. Satu pelan untuk kita menggerakkan agenda bagaimana kita dapat menangani isu kos sara hidup. Tapi apa yang penting, sebagaimana tema suara kita kuasa kita, apa juga yang dilakukan oleh kerajaan akhirnya ia memerlukan buy-in, ia memerlukan kepada kesedaran, ia memerlukan kepada partisipasi awam di kalangan pengguna sendiri. Jadi mereka perlu untuk melaksanakan hak-hak mereka, bukan hanya hak mendapatkan maklumat tetapi hak untuk memilih itu juga. Cukup penting untuk mereka laksanakan. Memilih, contohnya dalam pembelian barang, mana barang-barang yang betul-betul keperluan, mana barang-barang yang boleh menawarkan harga, option harga yang lebih rendah berbanding pelbagai pilihan yang ada. Jadi kita mengharap melalui gerakan yang kita bawa ini, kita dapat menyemarakkan kesedaran dan juga partisipasi awam demi kepentingan rakyat dan negara secara keseluruhannya. Okey? Bolehlah. Okey. Dipendekkan, mungkin kadar faedah itu macam mana? Tinggi ke ataupun dia memang mesra kepada rakyat atau macam mana? Ya, yang sebagaimana saya sebutkan tadi, satu dengan kaedah baru ini, ia menjadi lebih adil kepada rakyat, kerana pengiraan faedah itu adalah bersandarkan kepada baki yang ada. Bukannya kepada peringkat awal bila kita servis interest dulu, maka baki pinjaman itu masih besar. Tetapi kalau melalui kerangka perundangan sedia ada, dari peringkat awal kita bayar pun dia sudah servis proportionately jumlah itu, bukan hanya servis interest saja. Jadi kalau kita tengok simulasi yang ada, memang akhirnya bila kita membuat penyelesaian awal contohnya, kita akan membayar kurang daripada jumlah sekiranya kaedah yang lama.